Rumah single story di Taman Sri Bahagia, Tampoi. Rumah ni memang cukup selesa. Sebab apa? 22 kali 70 square feet. Itu land area tau. So, ni bonus je. Dekat depan rumah, boleh tambah lagi 2 biji kereta punya parking. Sebab apa? Dia punya reserve jalan memang besar. So, dekat dalam gate pula, ini dalam gate ni kita dah buat full tile. Dalam gate ni awak boleh letak lagi 2 biji kereta. So, rumah ni nak parking kereta tak ada isu. So, kita dah buat, dah cat baru apa semua. Pintu kita bagi safety door warna putih. Belah dalam ni cukup selesa dan ramai orang Melayu suka. Sebab apa? Lantai semua full tile, tak directly nampak dapur. So dekat sini full tile kat depan, 2 bilik ada kat sini. Ni master bedroom siapkan toilet, ni satu lagi bilik. So ruang tamu cukup besar. Sana boleh buat ruang tamu, sini boleh buat ruang makan. Memang cukup selesa. Sini pula boleh buat ruang rehat. Dekat tepi sini ada satu lagi bilik. So dekat sini dia punya dapur Dapur dia tile colour lain sikit. Kita bagi table top L shape. Depan sini ada satu toilet. Kita dah bagi semua backsplash. Ini semua kita dah extend sampai habis. Pintu belakang pun kita kasih safety door. Dia punya laundry area memang cukup luas. Nak letak dryer, nak letak washer, tak ada masalah. Rumah ni memang cukup selesa. Rumah ni siapa dapat memang sedap. Rumah yang selesa dan besar, dah full renovation. Parking tak ada masalah. Nak pergi Lakin 5 minit je. So kalau yang berminat, komen nak dekat bawah.